Ada anggur juga. Ada air. Oh, ada pakai ini kan. Di sebelah ni. Sabar, belum sampai 2.6 km lagi. Ada panjang lagi ke depan sana. Okey, kat sini ada berbagai jenis asam juga. Aduh. Berbagai-bagai jenis asam. Kat sini juga ada kasut-kasut. Okey, kami dah sampai ke akhir pekan sehari terpanjang di Malaysia. Dari awal hingga akhir kami berjaya. Ada yang kami rakam, ada yang tak. Kadang-kadang ada copyright, jadi kami tak dapat rakam. Okey. Dah sampai penghujung last. Okey, kami dah sampai ke Esplanade 2. Nampak? Belakang. Tu sini. Dan kami nak pusing balik semula di sana. Pasal sehari. Ada. Nampak kita sampai Esplanade 2. Sampai. Esplanade 2. Kita akan pusing balik semula. Okeylah. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami yang dah 1.45K. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda lihat ada iklan, jangan langkah atau berskip. Teruskan menonton. Terima kasih. Kami berjaya berada di pasar sehari terpanjang di Malaysia. Anda bila lagi? Okey, tata. Dah selalu.